ibadah yang tertentu menurut syarat. Maknanya kalau nak buat haji ni kat mana? Mesti pergi Mekah. Ya. Tak boleh pergi tempat lain kerana dia mesti dilaksanakan di Baitullah Haram yang di Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Bila boleh buat haji? Dalam bulan-bulan yang tertentu. Iaitu bulan-bulan haji. Bulan haji ni bermula bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Itu je. Sebelum itu tak boleh. Selepas itu pun tak boleh. Sebab itu dalam cerita lagu lagi, Haji Bahir tanya pada lagu, kau dapat haji dan lagu? Labi, orang baru nak naik kapal pergi haji, kau nak haji dah. Itu sebenarnya dimaksud. Maknanya bukannya bila-bila kita boleh pergi haji. Ada dia punya waktu-waktu yang tertentu. Itu bulan-bulan yang tadi. Tapi beza dengan umrah. Umrah ni mengunjungi Baitullah Haram, Kaabah di Makkah juga sama tempat dia. Tapi pada bila-bila masa, sepanjang tahun. Nak pergi bulan Muharram boleh, bulan Safar boleh, bulan Zulkaidah, Zulhajji pun boleh buat umrah di sepanjang masa haji yang terbatas masa. Dalam nak mengerjakan haji ni bukan setakat pergi sana, ada pula ibadah-ibadah yang tertentu kena buat. Kalau tak buat tak dapat, tak jadi haji. Begitu juga dengan umrah pun ada ibadat yang tertentu kena buat. Tapi kalau setakat pergi je belum tentu dapat haji ataupun umrah. Dan setiap ibadah itu ada syarat-syarat. Dalil yang mewajibkan kita mengerjakan haji ini dan umrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan yang bermaksud dan Allah SWT mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Maknanya tak semua orang kena pergi. Siapa yang kena pergi? Orang yang mampu. Mampu nanti kita akan bincang bila masanya dianggap sebagai orang yang mampu. Dan Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Dalam ayat ini digandingkan umrah dengan haji, yang mana jelas haji memang dah wajib. Mengikut ayat yang pertama tadi, menggambarkan, menunjukkan bahawa umrah juga wajib. Bukan haji wajib, umrah juga wajib. Bila masa wajib? Haji yang pertama dan umrah yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan pergi umrah, kali pertama buat umrah itu adalah umrah yang wajib. Kali yang kedua buat masa itu dah jadi umrah sunat. Tahun berikutnya pergi lagi sekali, itu wajib sunat. Yang kali pertama buat tetap sunat. Pasal apa? Yang kali pertama seumur hidup saja dianggap sebagai yang wajib. Yang berikutnya dah hukumnya sunat. Kecuali lah tuan-tuan puan-puan nazarkan ke, maka ketika itu dia menjadi wajib, bukan kerana umrah Islam, tapi kerana nazar. Ini juga dalil daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kewajipan mengerjakan haji. Bila mana diceritakan oleh riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana dia telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Salah satu yang menjadi kewajipan sebagai seorang muslim itu ialah disebut di dalam hadis ini, iaitu mengerjakan haji ke Baitullah. Syarat-syarat wajib haji. Bila seorang itu diwajibkan mengerjakan haji? Pertama, Islam. Maka orang kafir dia tak wajib mengerjakan haji, silalah dia masuk Islam. Apapun amal ibadat kita nak buat,
Islam merupakan syarat asas, syarat utama.